وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan Imam, pegawai, jawatan kuasa, tuan-tuan, para tetamu Allah, muslimin muslimat yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi dapat bersama-sama pada malam ini, dapat solat berjemaah, dapat mengumpul pahala yang besar apabila hambanya duduk menunggu waktu yang berikutnya. Kita dapat duduk dalam masjid dengan berniat iktikaf, dalam keadaan kita berniat untuk menunggu waktu isyak, dengan situasi kita tidak bergerak balik, diganjari pahala yang begitu besar. Untuk itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam masjid berniat iktikaf, kemudian mengambil ruang sejenak untuk bersama dengan kuliah ilmu, juga disediakan pahala yang begitu besar dan pelbagai-bagai lagi rahmat yang Allah berikan dalam tempoh yang pendek sahaja, antara jam 7.30 sampai 8.30 begitu, tak sampai 1 jam. Tetapi rahmat dan kasih sayang Allah melalui pahala yang diberikan kepada kita adalah terlalu banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang saya nak sampaikan pada malam ini, kerana dah pun berada di hujung bulan Syawal, berkisar kepada siapakah kita selepas Ramadan. Siapa kita selepas tamatnya Ramadan? Kerana kita perlu membuat satu muhasabah, kita perlu membuat satu postmortem setelah perjuangan kita yang panjang 1 bulan, dengan amalan kita yang sudah pasti luar biasa jika dibandingkan dengan 11 bulan yang lain sebelum itu. Maka sudah pasti tuan-tuan sekalian, sedikit sebanyak kita ingin melihat result dia ataupun keputusannya, walaupun kita tidak dapat secara mutlak, kerana keputusan dan result adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan tahu sama ada cemerlang ataupun tidak apabila bermulanya saat kita berpindah daripada alam dunia ke alam barzah nanti. Andai kata melangkah sahaja kita ke alam yang baru, yakni alam barzah, keadaan dan suasana kita cukup berbahagia, jauh mengatasi kenikmatan alam dunia. Maka bermakna amalan-amalan yang kita buat dalam konteks hari ini, Ramadan baru ni, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya kita dapati bila kita sudah berada di alam yang lain. Manakala tuan-tuan sekalian, andai kata sebaik saja kita berpindah ke alam yang baru, sekadar satu step sahaja daripada alam dunia ke alam barzah, belum lagi ke peringkat-peringkat yang lain, tetapi kita sudah pun merasai kesengsaraannya, ya, mukadimah kepada kesengsaraan. Bermakna segala kehidupan kita di dunia dahulu, termasuk ibadat-ibadat kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menerima natijah buruknya dengan satu apa yang kita capai ketika kita berada di alam barzah, dan sudah pasti di stesen-stesen yang berikutnya. Oleh itu tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita merenung sedikit sebanyak untuk diri kita, bukannya untuk orang lain. Bagaimanakah rupa kita, ya, setelah kita berhempas bulas selama 1 bulan Ramadan dulu? Apakah kita merasai nikmat ataupun hasilnya?
Dan kalau kita nak ukur dari segi beberapa indikator di atas dunia, ia taklah benda yang pelik sangat. Yang mana anak-anak kita kalau semasa tingkatan 4 dahulu belajar bersungguh-sungguh, semasa tingkatan 5 dulu mereka belajar bersungguh-sungguh dengan disiplinnya, dengan sistematiknya, dengan mematuhi segala peraturan yang guru tentukan, membuat segala homework, melaksanakan semua strategi, insya-Allah alhamdulillah mereka akan dapat straight A dalam SPM-nya. Seperti mana diumumkan semalam, terdapat 14,000 orang pelajar yang mendapat straight A. Siapa mereka itu, tuan sekalian? Ialah mereka yang dalam kelasnya, di rumahnya, disiplin hidupnya ialah memfokuskan kepada kejayaan, dan Allah kurniakan kejayaan tersebut. Dan setelah mendapat result yang baik, tak kira straight A ke, 10A ke, 9A ke, 6A ke, apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Kerana mereka akan mencipta kejayaan yang berikutnya. Saya nak kaitkan dengan kita juga. Apakah dah habis Ramadan kita berhenti? Tak. Kita nak pergi ke lebih jauh lagi selepas Ramadan. Seperti mana anak-anak kita akan pergi lebih jauh lagi selepas SPM. Dan hari ini bagi mereka yang tak banyak A pun tak ada masalah. Hari ini Jabatan Vokasional dan TVET sudah pun menawarkan career path ataupun pathway pelajar selepas SPM nak ke mana, dengan potensi-potensi pelajaran dalam TVET yang walaupun mereka tak masuk universiti, tuan sekalian, secara khususnya nak ambil diploma degree, tetapi dengan mengambil TVET, insya-Allah gaji permulaan mereka boleh mencecah 3 ke 4 ribu, seperti mana gaji-gaji para graduan. Ini saya nak cerita langkah yang berikutnya selepas SPM. Manakala bagi anak-anak yang cemerlang pula, tuan sekalian, mereka juga tidak berdiam diri. Mereka juga merangka ke mana mereka selepas ini. Contoh, anak-anak kita, saya sebutnya untuk semangat je, anak-anak kita di Mahat Tahfiz Yayasan Pahang Turas. Mahat Tahfiz Pahang ada dua. Satu tahfiz profesional yang mengambil bidang sains, yang kedua tahfiz turas di Baluk yang mengambil bidang agama. Satu nak lahirkan profesional yang hafal Quran, satu nak melahirkan ulama yang hafal Quran. Sebelum daripada SPM kita dah merangka strategi dia punya career path. Yang ulama ni nak ke mana? Alhamdulillah Yayasan Pahang telah merangka strategi bagi mereka yang cemerlang akan dihantar ke Morocco sebahagian besar daripadanya, dan sudah pun disediakan tempat. Dan alhamdulillah daripada 25 orang pelajar, tuan sekalian, 25 pelajar pertama tahun SPM, 23 daripadanya mendapat straight A. Saya ulang ya, daripada 25 orang pelajar yang hafal Quran dan sangat cemerlang hafazannya, 23 orang mendapat straight A, dan sekarang sedang berbincang untuk dihantarkan ke mendalami ilmu di sudut agama ke luar negara. Itu yang saya maksudkan, selepas SPM ada lagi kejayaan-kejayaan dan gerak kerja yang berikutnya. Maka samalah kita, tuan-tuan sekalian, selepas sahaja tamat bulan Ramadan, tidak berhenti amalan kita, kerana kita akan menjalani kehidupan 11 bulan lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebab itu marilah kita muhasabah diri kita, apa yang sedang kita lakukan pada bulan Syawal ini, apakah ia merupakan satu lanjutan daripada amalan Ramadan ataupun sebaliknya. Dan saya nak pesan juga kebetulan cakap depan ni kepada mak, ayah ya, atau kalau tuan-tuan ada anak-anak, saudara mara yang dapat result SPM baru ni, tak kira apa keputusan, tak kira ya,
sama ada straight A ke, 5A ke, tak ada A ke tuan sekalian. Langkah yang paling tepat sekarang adalah dan memberi keutamaan ialah mereka menumpukan dia punya pathway. Orang putih panggil pathway ni maknanya lanjutan daripada SPM. Sebab terlampau banyak tuan sekalian. Dia tak sama zaman saya dulu, zaman kita dulu. Orang cemerlang dia boleh masuk universiti. Sekarang tidak ya. Orang tak ada A ke, saya banyak dapat beberapa tawaran-tawaran sini tuan sekalian, buah-buah universiti yang menawarkan beasiswa penuh. Siapa? Mereka yang cukup 1A sahaja. Mana peluang begitu besar. Jadi tumpukanlah perbincangan dengan anak-anak. Kalau tak mampu rujuk pada kaunselor sekolah agar dengan result yang mereka ada ni ke mana mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka. Sebab kalau negara maju dia tak ada UPSR ya. Negara maju dia tak ada PSA banyak-banyak ni. Mereka ada PSA satu saja, perperasaan untuk masuk universiti. Dalam konteks Malaysia saya selalu sebut bahawa SPM itulah antara perperasaan yang untuk masuk universiti. Sebab itu dia sangat penting ya. Dia berikan tumpuan, bantu, tolong. Kadang-kadang nanti mereka tersilap pilih kos ya, tersilap pilih tempat menyebabkan mereka undur, tak boleh belajar dan sebagainya. Biarlah anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, cucu cicit kita ni mengisi masa depan negara. Negara berkehendakkan orang baik-baik. Negara berkehendakkan orang pandai-pandai. Biarlah orang pandai mengisi pos-pos besar. Biarlah orang pandai-pandai mengisi jawatan-jawatan besar. Biarlah orang pandai-pandai menjadi wakil rakyat kepada kita ya, agar orang pandai ini boleh melahirkan juga masyarakat yang pandai. Jadi kita bantu agar tumpuan mereka selepas SPM ialah menentukan ke manakah mereka nak pergi. Dipanggil pathway. Daripada pathway inilah tuan-tuan sekalian akan terbentuk career path ya, ataupun masa depan mereka berdasarkan kerja-kerja yang mereka boleh pilih. Contoh kalau anak-anak tuan-tuan sekalian minat bidang accounting contoh. Saya nak sebut bidang accounting ini dipelopori oleh non-Muslim begitu lama dah. Ya. Dan orang yang mengambil bidang accounting, contoh ya, accountant bertauliah tuan-tuan sekalian, gaji mereka begitu besar. Gaji mereka begitu besar. 3-40 ribu sebulan benda biasa. Ya, 3-40 ribu sebulan benda biasa. Sebab tu kerajaan melalui Yayasan Peneraju tuan sekalian memberikan tawaran agar sebagian besar anak-anak Bumi Putra tak perlu pun buat diploma, tak perlu pun buat degree, tapi langkau terus lepas SPM apply ACCA sebagai contohnya ya, program Professional Accounting. Daripada sana dalam tempoh 3-4 tahun saja mereka boleh post dengan gaji hidup, dengan gaji yang besar bila umur mereka baru 22 tahun. Banyak, sebab tu saya kata banyak benda-benda yang boleh diperbincangkan. Dan anak saya pun mengambil peluang ni 3-4 tahun dulu, umur 22 tahun pun dah kerja tuan sekalian dengan gaji yang besar. Benda-benda inilah saya sebut agar kita tahu ya, kita tahu ada peluang, dan orang yang bijak ialah orang yang mengguna dan merebut peluang itu untuk masa depan anak-anak kita. Di samping kita menjaga akhlak dia, budi pekerti dia, dan juga agama dia, insya-Allah. Habis SPM. Yang kedua, masa ini jadi pendek ya, sebab ada banyak benda nak cerita. Yang kedua tuan sekalian, jam 5.50 pagi tadi sebelum subuh, saya mendapat panggilan daripada Al-Fadil Bilal Jamaluddin. Ya, dia tak pernah call saya pagi-pagi. Hari ni kali pertama dalam hidup saya dia call saya pagi-pagi 5.50 pagi. Tapi saya terkejut sikit masa Bilal call tu, dia menangis tuan sekalian. Ya, dia menangis kerana disebut apa dia, doktor, tak ada dah sahabat kita, dia kata. So tu siapa Bilal? Dia kata megat. Allah, saya pun terkejut. Lalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan saya kenal Bilal ni tuan sekalian, antara kerja dia ialah memandikan jenazah. Saya ingat dah beratus-ratus orang dah, dekat beribu dah. Dalam tempoh masjid kita wujud ini, masjid kita dah 15 tahun, campuran Najah 5 tahun, itulah kerja dia.
Saya ingat dah ribuan jenazah dia mandikan. Mungkin betul, mungkin tak betul ya. Saya tak tengok pun Bilal menangis. Tapi hari ini sebelum memandikan pun Bilal nangis tuan sekalian. Kenapa? Selain pada hubungan antara dia dengan arwahnya, mungkin juga peristiwa-peristiwa yang kami tak jangka, yang melihat kematian itu bukan dalam genggaman kita, kematian itu bukan dalam pengetahuan kita, kerana arwah Haji Megat ini jatuh dekat bilik air, dekat tempat wuduk pada hari Sabtu, hari Sabtu lepas asar pun dia jatuh. Lepas tu dihantar ke hospital. Maka pada hari Ahad selepas asar, saya dengan Bilal pergi ziarah dia. Dia pergi ziarah sebagai kawan, sebagai ahli jemaah, pergilah ziarah dia sekalian. Jadi cari-cari jumpalah dia, tapi dengan senyum. Dia dah duduk, dah buang semua dah air semua, dah boleh sembang ceria. Dia kata, doktor kata tak ada apa-apa ya, cek darah pun okey, air kencing okey. Dia tak apalah, yalah Bilal, hari esok kau balik lah, dia kata. Mana hari esok tu, mana hari Isnin. Hari Isnin dia balik. Kemudian bila dia balik tu, tuan sekalian, saya beritahu Bilal lebih kurang hari Jumaat baru ni, Bilal, mau kita ziarah Haji Megat. Dia dah balik dah tu. Masa tu saya nak ziarah malam tu juga, Jumaat malam. Khamis malam. Jumaat malam saya nak ziarah malam. Bilal kata, tak apalah doktor, tak bestlah ziarah malam-malam, orang nak tidur mana ya. Tak apalah, kita ziarah hari esok. Lepas asar hari esok. Makna lepas asar hari Jumaat, hari semalam. Saya pun tunggulah Bilal duduk depan ni tuan sekalian, saya duduk belakang tu dengan niat nak pergi ziarah. Saya cerita ni nak gambar ke siapa kita dengan Allah ya. Temu kat belakang tu Bilal kata, doktor, tak apalah, sihat dah haji tu, okey insya-Allah. Anak ni kebetulan ada hal sangat dengan keluarga ke nak ziarah, ada saudara Bilal yang sakit juga di hospital. Dia dah janji dengan isteri nak pergi. Jadi kami tak jadilah pergi ziarah. Dengan keyakinan juga tuan sekalian bahawa arwah dah sihat. Tak apalah. Memang dia sihat pun tuan sekalian. Tadi saya sembang dengan jiran depan dia. Pada malam tadi dia meninggal lebih kurang pukul 4 pagi gitu. Pada malam tadi masih bersembang. Jiran tu ngajak, Haji kita pergi umrah nak? Bayangkan malam tadi masih sembang nak pergi umrah tuan sekalian. Dan jiran tu khabar badan tu Haji mana nampak sihat. Banding dengan sebelum sakit, dengan lepas keluar saya, hak ni lebih nampak sihat. Dia penak tu apa? Nak. Boleh kata. Ini perbualan dia malam tadi. Tetapi pukul 5 pagi bila kau saya, dia dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya tuan sekalian, kematian ini tidak ada signal. Itu moralnya ya. Kematian ini tak ada tanda. Ya. Maka bila dia meninggal, maka barulah kita boleh menyorot balik kebaikan-kebaikan dia semasa beliau hidup. Situlah tempat dia belakang tu ya. Sebab dia dah tak apa sihat, sembahyang atas kursi, jalan poyo hayang, dia masalah keseimbangan sikit, tapi ada semua situ tuan sekalian atas kursi. Dia saya masih ingat tuan sekalian, dia lah orang yang banyak selain tuan-tuan ya, yang banyak membantu masjid dalam saat ketika masjid susah. Awal-awal dulu ketika saya mula menguruskan khairat ya, nak ngemaskan badan khairat, tapak kita tersemak samun, bincang dengan dia, tak usah risaulah bermusi dengan pening. Apa yang saya boleh tolong, saya tolong. Maka diberikannya kuari, batu. Itulah dapat jalan-jalan yang ada pada hari ini ya. Dalam saat kadang-kadang saya susah tuan sekalian dengan berbagai pancaroba masjid, dia bawa kereta dengan Bilal, singgah depan rumah, jom kursi pergi minum, tak usah pening kepala lah, jom. Kenapa tak? Apa cara tuan sekalian, kegiatan belakang tabir untuk memakmurkan masjid, mengelokkan masjid, dia buat. Dan sumbangan dia yang terakhir tuan sekalian, ini saya nak sebut amalnya, amalnya bawa mati ni. Sumbangan yang terakhir adalah pada
Hari raya nanti raya haji, kita akan sembelih seekor lembu yang nama dia. Yang nama dia seekor bila ya. Dia dah beli seekor atas nama dia. Pergi cari lembu tu dengan Bilal, nama dia tuan sekalian, untuk diberikan pada masjid agar dapat menjayakan program Idul Adha korban ini. Maka dia dah tak ada tuan sekalian, dia dah tak ada dah di alam lain. Tetapi pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah nanti akan berlakunya penyembelihan korban atas nama dia, yang sudah pasti dia akan menerima dividennya ya, dalam keadaan dia dah tak ada, tetapi amal soleh dia masih berjalan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Sedangkan ada orang jahat, tuan saya tak contoh sebaliknya ya, dia jahat, kejahatan dia masih berlaku atas bumi, dia tak ada dah, tapi kemaksiatan dia, kejahatan dia, dosa dia masih berjalan dalam keadaan dia dah berada di alam lain. Ruginya dia. Ini contoh ni, kebaikan-kebaikan dia berjalan, dia akan berjalan dalam keadaan dia dah tak ada. Jadi apa moral of the story tuan sekalian? Moral of the story ni ialah jadilah orang baik. Itu dia, jadi orang baik. Berbaik dengan Allah, berbaik dengan Allah, sebab Allah lah nanti yang akan selamatkan kita. Surga, keseronokan dalam kubur, berada di taman-taman surga ialah hak Allah, rahmat Allah. Maka nak mendapat rahmat Allah ni baik dengan Allah. Jaga ibadat-ibadat kita dengan Allah, buat dengan ikhlas ya, buat dengan sebaik yang mungkin. Tapi juga tuan sekalian, Allah dah syaratkan bahawa kita tak boleh sangkut dengan manusia. Untuk mendapat rahmat Allah ni dua benda, jaga hablum minallah dan jaga hablum minan nas. Benda ni kadang-kadang saya sendiri ingatkan diri saya, anak-anak, jaga hubungan dengan manusia. Perkataan kita, perbuatan kita, jangan menyebabkan orang luka tuan sekalian. Tak boleh. Sebab orang yang luka itu boleh memperlahankan, boleh menyebabkan perjalanan kita ke syurga nanti akan terhalang, tersekat. Sedangkan hari ini kalau kita tengok tuan sekalian dalam Facebook, dalam ini, Allahu Akbar ya, buka je, hui, takut tengok ya, makian, kebencian, tidak adanya tabayun, cakap lepas-lepas, Allah bimbang. Jangan, tak boleh. Sebab tu jadi orang masjid tuan sekalian, jaga dua-dua benda. Jaga hubungan kita dengan Allah. Alhamdulillah kita ada Masjid Temeloh Jaya ni yang dapat kita gunakan sebagai platform untuk kita beribadat. Untung ada masjid ni. Tapi ingat tuan sekalian, yang ramai-ramai inilah, yang akan membantukan kita ke syurga nanti. Bila kita antara satu sama lain saling kasih mengasihi, saling maafkan, saling bantu membantu, yang lemah kita bantu, insya-Allah tuan sekalian, hubungan kita ni akan menyebabkan jalan kita mudah untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan ya pada arwah kita tadi dan juga arwah yang lain yang telah pergi mendahului kita, agar Allah ampunkan dosa mereka dan mereka ditempatkan daripada kalangan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, siapa kita selepas Ramadan? Ini tajuk malam ini. Saya ada 6 perkara. Tak kira berapa sempat, saya akan berhenti 8.30 juga Isyak. Tapi berapa yang sempat kita sebutlah ya. Ibadat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tuan sekalian banyak. Kita akui, tuan-tuan pun akui, dan kita melihat masjid kita penuh ya, daripada sah yang pertama sampai keluar. Al-Qurannya mendapat tempat, tadarusnya hidup ya, qiyamul lailnya mendapat sambutan penuh tuan sekalian. Terkejut tahu ini. Saya pernah duduk seorang-seorang, saya menangis tuan sekalian. Menangis seronok. Saya ni orang tua masjid ni, saya jadi pengurusi ni orang tua lah maksudnya ya. Tak ada apa sangat, tapi melihat tuan-tuan buat baik tu, saya rasa saya dapat menampang pahala itu je ya. Itu je. Saya keluar air mata duduk belakang tu, tengok ada 4-5 sah ya yang solat tasbih. Dan saya berdoa agar Allah terima semua amalan-amalan kita. Tuan-tuan sekalian,
Setelah tamatnya Ramadan ini, apa yang perlu kita fikirkan dalam pemikiran kita? Ini yang saya nak sentuh malam ni. Dan ini ulama-ulama sebut, yang kita fikir, malah kita doa pada hari terakhir tu ialah kita mengharapkan agar semua amalan-amalan kita tu Allah terima. Itu yang paling penting. Tuan-tuan buat 20 rakaat ke, 8 rakaat ke, qiyam pukul 3 ke, qiyam pukul 4, it doesn't matter tuan sekalian. Tuan-tuan dapat habis 30 juzuk ke, tak habis ke, itu bukan benda yang paling besar. Tetapi benda yang paling besar tuan sekalian ialah apakah ibadat dan amalan-amalan yang kita buat selama 30 hari itu, ya Allah gandakan pahala yang sangat banyak. Malah kalau Allah terima tuan sekalian, surga dah kita. Surga confirm. Satu di hujung Ramadan ini kita mesti fikir, ya Allah, Engkau terimalah ya Allah semua amalan-amalan yang kami dah lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Dan inilah pemikiran kita yang paling tepat. Bila masuk bulan Syawal, fikir, ya Allah, Engkau terima dah amalan aku? Dan kalau tak terima, aku merayu padamu ya Allah agar Engkau menerima amalan aku. Maka tuan-tuan sekalian, persoalannya kita tahu dah amalan kita diterima. Kita tahu dah amalan Allah terima tidak? Tak tahu. Tahu masuk kubur seolah. Dan masuk kubur sebab kita tahu amalan diterima ataupun tidak. Macam kita pergi haji, dapatkah haji mabrur? Tak tahu. Tapi dalam kubur esok baru kita dapat, oh Allah, aku mendapat haji yang mabrur. Pasal apa? Ketenangan dalam kubur. Namun demikian, kalam Nabi dan para ulama tuan sekalian memberikan indikator ataupun petunjuk bahawa kalau selepas Ramadan kita sekian personality kita sekian itu berkemungkinan besar amalan kita diterima. Tetapi kalau lepas Ramadan watak kita sekian, kemungkinan besar amalan tak diterima. Dan benda itu tak susah pun tuan sekalian. Saya ketika mesyuarat Jawatankuasa Academics Mahat Tahfiz Negeri Pahang, ya, sebagai ahli lembaga dia, sebelum SPM ada 4 kali mesyuarat, kami dah tahu resultnya. Kami dah jangka result ni berlaku. Mahat Tahfiz Pahang terbaik SPM-nya 1.08 macam tu GPS dia. Nombor 1 di Pahang, nombor 5 di Malaysia, ya, nombor 5 di Malaysia. Tapi kami dah ramal tuan sekalian, dah ramal beberapa bulan sebelum SPM. Daripada mana? Daripada indikator budak yang kita tengok secara mikro, satu, dan akhirnya menerusi peperiksaan percubaan. Maknanya boleh ramal sebab ada berjaya ataupun tidak. Maka saya sebut pada malam ini, menurut ulama, salah satu tanda, ya, bukan tepat sangat, tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang Ramadan dulu, apa dia? Tuan-tuan dapat malam ni jawapannya, ya, dan sedang buat. Kita mampu meneruskan semua ibadah-ibadah yang kita dah buat Ramadan dulu, mampu diteruskan selepas sahaja tamat Ramadan. Ini antara indikator dia tuan sekalian. Masya Allah, takut juga bila kita kena-kena. Maknanya kalau Ramadan dulu kita dah biasa sama, tak nak tinggal solat jemaah. 1 Syawal je, sambung terus solat jemaah ni. Kalau bulan Syawal dulu, lepas bangun sahur itu terus tak motor ke masjid untuk solat subuh berjemaah tuan sekalian. Satu solat subuh kita penuh, ya, penuh. Maka pada 1 Syawal tuan sekalian, tabiat yang sama kita lakukan juga melalui amalan-amalan yang lain. Itu tuan-tuan salah satu indikatornya yang begitu menarik. Dan sudah pasti kalau mampu kita buat tuan-tuan sekalian, untuk bulan berikutnya kita akan menambah lagi kebaikan-kebaikan dengan hajinya, dengan ibadah kurbannya dan pelbagai-bagai benda yang lain, insya-Allah. Baik, sebab itu saya nak sebut 6 perkara pada malam ini yang kita tengok sama-sama. Saya tengok diri saya, ya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan sekalian.
Apa yang pertama? Tuan-tuan sekalian, checklist kita yang pertama adalah kita sendiri tahu bahawa pada bulan Ramadan dulu ada satu kewajipan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, Bani Adam ini, yakni kewajipan berpuasa. Kewajipan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dengan natijah takwa. Jadi pada bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, yang lalu sama ada kita daya ke tak daya, larat ke tak larat, hujan ataupun panas, kita tetap berpuasa. Betul tak? Puasa. Oi, ada hari tertentu tu panas, tapi kita tetap berpuasa. Dan berpuasa ini, tuan sekalian, bukan benda kecil, bukan benda kecil. Sampai digambarkan oleh Nabi, tuan sekalian, puasa ni pahala dia Allah yang tahu. Semayang 27 kali ganda ya pahalanya. Semayang di Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahalanya. Semayang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda puasanya. Tapi Allah sebut bagi mereka yang berpuasa, aku je yang akan menentukan berapa kau nak bagi. Nampak tak? Unlimited pahala. Dahsyat puasa ni. Dahsyat puasa ni, tuan sekalian. Allah nak tolong kita betul-betul puasa ni, sampai Nabi sebut barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, besarnya tuan sekalian ibadat puasa kepada kita. Satu, Allah sediakan amalan puasa, dia takut kita leka, lalu dia wajibkan. Macam kita sayang pada anak-anak kita, wajib belajar, wajib pergi sekolah, wajib pukul 8 malam sampai 11 baca buku, natijah hadis 11A. Wajib puasa, Allah kata, natijahnya kita berpuasa, tak berani langgar, takut berdosa. Tapi apa Nabi sebut tadi, diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Besar, tuan sekalian, ganjaran puasa. Sebab itu kita harap, tuan sekalian, puasa ini Allah terima. Ini nombor satu dulu. Kita ukur agar malam kita balik seronok sikit. Ya Allah, aku mohon ya Allah, agar puasa yang aku buat dulu sepanjang 29 Ramadan baru ni engkau terima ya Allah. Kita mohon. Sebab dengan terima, tuan sekalian, balasannya begitu besar. Maka apakah salah satu tandanya amalan puasa kita diterima? Balik kepada tadi, yakni habis je Ramadan, tuan sekalian, kita beramal dengan amalan itu, jangan tinggal terus. Jadi cara Allah nak tolong kita bagaimana? Lalu disediakan satu amalan puasa juga, taklah banyak sampai 30 hari, tapi Allah tetapkan dalam syariatnya 6 hari, yakni puasa 6 Syawal, agar dengan kita berpuasa 30, tuan sekalian, tak tinggal terus puasa ni, masih berjinak-jinak dengan puasa, tak tinggal terus, masih rindu dengan puasa, masih nak merasai nikmat puasa, masih nak merindui keseronokan berpuasa. Maka bagi insan-insan yang bertakwa, berpakatlah dia dengan isteri dia. Kita puasa ya, raya keempat, raya kelima, raya keenam, dapat 3 hari, break sekejap, anak cucu balik. Cabaran besar bulan Syawal ni, payah puasa Syawal ni. Tapi kita nak istiqamah tadi, nak sambung balik amalan Ramadan, masuk minggu yang ketiga, puasa lagi 3 hari. Seorang anak saya hari ni beraya, tuan sekalian, cemas tu saya dan raya. Bukan senang, tuan sekalian, ya, bukan senang puasa, tapi dengan kita cuba sedaya upaya agar amalan puasa yang indah ini tak berhenti terus. Macam budak belajar SPM, belajar, habis SPM tak baca buku langsung, tak, mesti baca pula buku-buku yang lain, buku peringkat tinggi pula baca, ya. Macam samalah tuan sekalian, kita pun berpuasa. Jadi tahniah saya ucapkan pada semua, saya sangat yakin depan saya ni yang sudah menunaikan, walaupun hukum dia sekadar sunat, tuan sekalian, tetapi amalan sunat ini sebagai tanda kasih dan sayang kita pada amalan puasa Ramadan itu, maka kita dapat teruskan. Dan ingat tuan sekalian,
sampai nak bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Jangan tinggal puasa-puasa sunat ni, ya. Tak dapat sentiasa tak apa, tapi adalah setiap bulan satu hari 2 hari kita lekatkan dengan amalan puasa. Kenapa? Kita ada puasa Isnin Khamis. Cubalah, ya, cuba. Tak dapat setiap Isnin Khamis pun, mungkin hari Isnin saja ke. Kita ada puasa hari putih. Tak lama lagi kita akan mengiringi sahabat-sahabat kita 41 orang yang pergi haji bersama dengan 2.5 million yang akan berada di bumi Arafah nanti. Mereka berada hari wukuf di Arafah, kita di sini puasa hari Arafah, ya. Kemudian banyak lagi lah puasa-puasa yang lain, menandakan untuk sekalian ibadat puasa yang kita dah buat di bulan Ramadan itu. Apa tanda orang beriman? Diteruskan walaupun hukumnya sunat pada bulan-bulan yang lain, sehinggalah bertemu balik Ramadan yang akan datang. Boleh tuan-tuan? Boleh, ya? Itu buat nombor 1 ni. Tapi kita ukurlah menurut keupayaan kita masing-masing. Cuma bagi menyenangkan pelaksanaan, siapa yang ada pasangan hidup, ya, saya lebih suka kita pakat dengan isteri kita, isteri pakat dengan suami, agar puasa sunat ini dapat kita buat dan dia lebih kuat untuk kita lakukan bila kita buat secara bersama, ya, di rumah kita, insya-Allah. 1. Jangan ada 6, ya. Nombor 2. Tuan-tuan sekalian, poin nombor 2 pada malam ini adalah pada bulan Ramadan dulu kita banyak baca Quran. Setuju? Bulan ni? Bulan ni dah baca belum? Senyap je tu, ya. Bulan Ramadan dulu kita banyak baca Quran. Kenapa tuan sekalian? Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah tuan sekalian, antara kemuliaan Ramadan itu ialah sebab kita baca Quran. Dan alhamdulillah saya cukup seronok tuan sekalian, kita mengambil peluang, tidak membiarkan peluang itu. Yakni ada yang buat secara tadarus, kelompok-kelompok. Ada 75 orang kelompok muslimin, ada 140 orang kelompok remaja, ada 120 orang muslimat. Itu yang formal program tadarus. Tapi saya cukup gembira, cukup tenang juga menumpang pahala. Ramainya yang beramal secara bersendirian di sudut-sudut masing-masing tuan sekalian, tak kira waktu. Itu di masjid, tapi saya pasti di rumah juga kita buat. Tuan-tuan, bukan kecil pahalanya. Bukan kecil pahala dengan kita menyebut kalimah-kalimah Allah Quran ini. Dan kita ambil sekadar ulang kaji sekali lagi pada malam ni, apa Nabi sebut? Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya diberi 10 pahala dan ditambah 10 lagi kewajipan seumpamanya. Dan pada bulan Ramadan sudah pasti digandakan lagi. Dan Nabi tambah, tidak aku katakan alif lam mim itu. Alif lam mim. Nabi kata tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Makna tuan sekalian, setiap huruf yang kita sebut, yang kita baca dulu, tidak terbiar, tapi dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta alif pun dikira satu huruf. Dan siapa yang menamatkan bacaan sebanyak 30 juzuk Ramadan yang lalu tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak berapa huruf yang tuan-tuan dah baca? Siapa tahu? Siapa yang tamat 30 juzuk baru-baru ni, berapa huruf tuan-tuan dah baca? Ke alif lam mim 3 huruf. Kalau seluruh Quran kita baca berapa huruf tuan sekalian? Baru kita tahu berapa ganjaran pahalanya. Semua tak tengok, ya. Berapa Datuk? 1 juta lebih. Tak sampai. 340,740 huruf kita lalui.
Andai kata kita bermula pada alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, sampai habis kita melalui 340,740 huruf. Banyak tuan sekalian, masya-Allah. Inilah kita mengharap kepada Allah. Inilah mungkin yang kita harapkan, rahmat Allah beri pada kita, agar Quran ini menjadikan ketenangan, cahaya dalam keadaan gelap kita dalam kubur nanti. Ini tuan sekalian, besar kelebihan Ramadan ni. Tapi apakah indikator tuan sekalian Quran itu diterima? Maka lepas saja habis Ramadan, masuk Syawal tuan sekalian, pegang balik Quran. Ini maksud saya, ya. Kita pegang balik Quran. Kalau tak ada grup-grup tadarus pun tak apa, tapi terus istiqamah tuan sekalian dengan Quran kita. Malah tambah nilai lagi, tambah nilai. Oleh kerana pada bulan Ramadan dulu mungkin nak kejar target, ya, nak capai 30 juzuk, tapi bulan ni kita tak kejar target sangat, baca dan tadabbur tentang ayat-ayat Quran tersebut. Kerana ayat Quran ini tuan sekalian adalah kata-kata daripada Allah. Setiap kali kita solat tuan sekalian, kita berbicara dengan Allah dan Allah mendengar. Ini solat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah dengar aja. Ar-Rahmanirrahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah dengar bicara-bicara kita tuan sekalian. Kita berdoa pada tahiyat kita itu semua Allah dengar. Manakala tuan sekalian, ketika kita membaca Quran pula, Allah berbicara, dan tibalah masa sebagai hamba kita pula mendengar apa perbicaraan Allah. Allah cantiknya. Sebab itulah tuan sekalian, saya nak seru diri saya sebagai penutup ini, mari kita gandakan, ya, amalan baik Quran yang kita dah buat dulu sepanjang Ramadan, teruskan, jangan berhenti, dan tambahkan elemen yang kedua, bacalah terjemahan dia, ya, makna dia, tadabbur dia, agar Quran itu dapat membentuk kepribadian dia. Jadi dua benda tadi, ya. Puasa kita dah buat, teruskan. Quran kita dah buat Ramadan dulu, teruskan. Ada 4 lagi tuan sekalian, insya-Allah 4 tu kita sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Moga-moga Allah terima segala amalan kita, dan dengan ibrah yang berlaku di sekeliling kita pada sehari dua ini dan pada pagi ini dengan kepergian sahabat kita, moga-moga Allah tunjukkan, beri petunjuk pada kita, ya, membimbing diri dan hati kita untuk kita sentiasa meningkatkan diri kita menjadi insan yang lebih baik. Dan kita ada masjid ini tuan sekalian, bantulah apa yang tuan-tuan boleh, sebab ini rumah Allah, ya, ini rumah Allah. Setiap kecil, benda kecil pun tuan-tuan bantu tuan sekalian, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah nazili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.